Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Selipar Kayu Channel. Bersama saya Anas Abdullah dalam sesi Selipar Kayu Business Talk. Jadi kali ini kita akan bawakan satu tetamu jemputan yang bagi saya bagi kehormatan jugalah dekat beliau. Beliau adalah Cik Tok Puan Aida. Tok Puan Aida daripada Aida Diamond Sendian Berhad. So Tok Puan Aida boleh kenalkan diri? Nama saya sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Anas ataupun daripada kayu Selipar Kayu Channel. Selipar Kayu Channel. Hari ini dapat bersiaran bersama dengan beliau dan alhamdulillah saya adalah kalau di Terengganu diberi gelaran Tok Puan lah, sebab Terengganu tak ada datin gitu. Dan saya adalah bekas seorang guru, nama saya Aida binti Tengah lah. Bekas seorang guru dan dulu last kali perkhidmatan saya adalah di bahagian pendidikan di Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu lah, bahagian akademik. Dan sebenarnya dalam Diamond ni saya dah berkecimpung selama lebih kurang 2010 lagi. Saya 2010. Bermula sejak 2010 secara rancak sikit, tapi sebelum tu daripada 2006 saya dah mula sikit-sikit lah. Tapi bermula 2010 dan saya sangat rancak bermula 2022. Dan pada 2023 saya membuka satu kedai iaitu dipanggil Aida Diamond lah. Sebenarnya nama saya di Kuala Terengganu. Di Kuala Terengganu, kedai yang pertama. Lepas tu tahun 2025 kedai yang kedua. Tahun ni lah. Di Pasar Payang. Di Pasar Payang, dan insya-Allah tahun depan, Januari tahun depan kami buka cawangan ketiga di Wangsa Maju. Di Lembah Kelang yang pertama. So kat Lembah Kelang ini sebelum ni ada di Terengganu saja. Di Terengganu saja. Kuala Terengganu, Pasar Payang, dan tahun depan Januari InsyaAllah masuk ke Lembah Kelang. Di Lembah Kelang. Okey. Jadi kalau dikira-kira daripada startnya Aida Diamond ni dah berapa lama daripada start dulu? Okey, kalau 2010 saya 2010 tu secara part time lah saya jual. Tapi secara full time kedai dibuka pada tahun 2023. Kedai buka 2023. Kedai buka 2023. Maksudnya 22 tu dah kira full time habis lah. 2022 tu dah full time tapi belum lagi buka kedai. Cuma saya cari network aja. Network aja secara part time lah. Secara part time. Last perkhidmatan sebagai guru? Last perkhidmatan sebagai guru pada 2018 dinaikkan pangkat kepada pegawai pendidikan lah. Pegawai pendidikan. Pegawai pendidikan. Selepas tu baru pada 2022 tu saya pension awal. Pension awal lah. So kiranya masa dalam perkhidmatan guru dah buat part time dah. Dah buat part time dah untuk berniaga diamond. Sebelum berniaga diamond ada berniaga lain-lain sampingan? Banyak. Selain berniaga diamond, saya buat juga satu multi level bermula 2006 saya buat. Iaitu Away Beauty Sendian Berhad. Away Beauty tu menjual tuala wanita lah. Selain pada tu saya juga buat perumahan. Saya buat rumah, saya jual, buat 4 biji jual, 4 biji jual, macam tu. Lepas tu saya buat juga hartanah. Saya beli tanah berekar-ekar tu macam tu, lepas tu kita pecah lot dan jual, Faham. Okey, selain pada tu adalah berapa few business macam homestay, macam kopi, saya buat jugalah. F&B pun ada sikit-sikit lah. So macam mana boleh jatuh cinta dengan diamond, industri diamond ni? Okey, bila kita sebut diamond ni satu benda yang unik tau. Satu perhiasan wanita yang kita tak boleh nak describe secara detailnya. Okey.
Dan diamond ni dia ada keunikan yang tersendiri. Kalau perempuan tu dia pakai diamond, naik aura dia lah. Contoh aura dia akan lebih menawan, akan lebih yakin gitu. Tapi kita tak boleh percaya diamond tu ada kuasa, tak ada. Tapi apa yang Allah jadikan perhiasan sebagai kepada wanita ni mesti ada kelebihan dia lah. Ada satu-satu benda yang Allah jadikan tu sesuai untuk wanita. Sesuai untuk wanita tu pakai sebagai perhiasan untuk penampilan diri yang lebih anggun, yang lebih indah. Itulah. Dan saya sebenarnya mencabar dirilah untuk ceburi bisnes ni, memandangkan orang Melayu tak ramai yang nak buat bisnes ni. Kalau kat Malaysia pun saya rasa apa je syarikat yang buat diamond. Tak ramai. Jadi saya mencabar diri saya untuk berada dalam industri ni, walaupun industri ni sebenarnya tidak mudah. Dengan modal yang besar, dengan cabaran, dengan kita bersaing dengan bukan Malay kan. Betul. Jadi banyaklah persaingan yang kita kena hadap. Dan alhamdulillah saya rasa apabila kita grow up dan kita cuba buat, rupa-rupanya market Melayu kita sangat besar dalam industri ni. Sangat besar ya? Sangat besar dalam industri ni lah. Kita tak tahu kan? Ya, kita betul. tak nampak. Ya, dia ada certain orang yang minat untuk pakai diamond. Diamond ni apa beza dengan batu permata yang lain? Okey. Dari segi keunikan dia. Kalau diamond ni, dia skala Mohs dia tu 10/10 kan, 10/10. Jadi dia keras, batu yang keras. Dan diamond ni kalau zamrud tu dia lembut. Zamrud tu dia lembut 7/10 macam tu kan. Jadi kalau orang lasak-lasak, digalakkan pakai diamond lah. You lasak, you buat kerja lasak, dia buat, tapi tak apalah, you pakai diamond tak pecah. Contohnya diamond pun tak akan pecah lah. Walaupun you lasak, you buat apa, you nak pakai hari-hari, you tak nak buang, contohnya you pakai je, insyaAllah dia tetap bersinar macam tu lah. Kalau keras, macam mana proses dia nak membentukkan dia punya kalau kita tengok untuk cut diamond di Malaysia tak ada kepakaran. Kita tidak ada kepakaran untuk cut diamond di Malaysia. Yang paling dekatnya di Thailand, ataupun di Indonesia adalah di Kalimantan, di Banjarmasin. Tapi cutting dia tidaklah sehebat ataupun secantik di Eropah. Ataupun di Belgium, ataupun di Antwerp, Belgium, ataupun di Afrika, ataupun di Hong Kong. Di sana diorang lebih teliti dan halus buatannya dan cut diamondnya cantik lah. Di India pun begitu. Sekarang di India sangat pesat lah pengeluaran diamond di India. Kilang-kilang pun banyak di India. Asal diamond ni daripada unsur apa? Diamond ni dia natural. Diamond yang natural, dia ambil daripada tanah kan. Dia unsur diamond ni dia batu yang batu diamond macam biasalah, tapi itu adalah diamond. Itu macam mana nak kenal, kena ada alat untuk test lah. Itu adalah diamond. Kalau batu biru mungkin perlu sapphire ataupun tanzanite. Kalau hijau mungkin zamrud ataupun emerald dalam bahasa Inggerisnya. Kalau merah ruby ataupun delima kan. Itulah biasanya. Okey, tadi Tok Puan cakap sepanjang jadi guru masih lagi berniaga. Masa tu buat secara macam mana? Cara jualan masa tu lah. Saya buat secara part time lah. Macam balik kerja baru saya buat urus niaga saya lah. Kalau saya berniaga, kalau saya nak hantar barang, ataupun sebenarnya masa tu saya dah ada pekerja lah. Kalau buat rumah tu ada tukang lah. Ada tukang lah. Jadi saya pergi tengok sekali-sekala je rumah tu. Cuba sediakan duit je lah untuk siapkan rumah tu. Faham? Jadi benda tu kita kena pandai manage masa kita. Manage masa lah. Kita kena pandai manage masa kita. Jadi kepakaran Aida Diamond ni memang lebih kepada diamond sahaja ataupun ada jewellery lain? Ada. Kita ada jewellery lain, antaranya palladium. Palladium. Kita buat juga palladium.
cincin untuk lelaki. Okey. Sebab itulah kita daftar pada craft ni adalah palladium dan juga kita daftar silver. Silver. Silver kita pun cantik kita buat dan kita pun ada tukang yang kita upah lah untuk buat tu. Faham. Setakat ni permintaan untuk palladium dan silver ni sangat memperasankan lah. Oh, faham. Jadi, cuma ada juga kita ikat. Kalau palladium biasa kita ikat dengan diamond, natural diamond lah. Di Aida Diamond kita hanya menjual natural diamond. Kita tak jual lab grown diamond, kita tak jual. Oh, okey, faham. Tadi sepanjang pengalaman Tok Puan berniaga dan sepanjang dah ada kedai ke, dah daripada awal sampai sekarang, ada tak fasa kejatuhan yang agak teruk dan boleh buat terduduk lah, senang cerita, boleh buat terduduk lah. Terduduk lah. Honestly lah, saya cakap secara jujur lah, saya tak pernah rugi dalam berniaga. Tak pernah rugi. Saya tak pernah, tak tahulah, mungkin Allah sayang saya kot. Saya setakat ini, saya tak nak cakap besar. Saya takut benda tu hanya pinjaman daripada Allah. Betul. Jadi saya kena beringat. Tetapi setakat hari ini, apa-apa saja perniagaan yang saya jalankan, saya tak pernah rugi. Tak pernah rugi. Tak pernah rugi dan saya tak pernah mengalami kejatuhan. Tak tahu akan datang. Saya tak tahu akan datang. Saya tak berani nak kata, nak cakap. Tetapi setakat hari ini, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Mungkin saya berkongsi rezeki dengan ramai orang. Okey, faham. Saya dalam bahagian saya berniaga, mungkin ada bahagian anak yatim, faham. Ada bahagian orang-orang miskin, ada bahagian ibu tunggal, ada bahagian saudara mara saya yang susah, betul. Ada bahagian adik-beradik saya yang kurang mampu. Faham. Jadi mungkinlah itu Allah beri berlipat kali ganda lah pada saya. Satu benda yang dan setiap bulan puasa kita Aida Diamond, kita akan berbahagi makanan lauk bermasak setiap hari sampai sebulan tu kepada 100 orang lebih untuk berbuka puasa setiap hari. Setiap hari. Kita bagi lauk yang sudah masak 100 bekas sehari. Saya rasa ginilah. Dalam bisnes saya tak kejar untuk saya cari kemewahan, tidak. Faham. Tapi saya rasa bahagia jika saya mampu berkongsi. Faham. That's why lah kalau orang nak mari datang belajar ke, nak tanya pasal apa-apa bisnes, saya ajar je. Sebab itulah semalam ada kawan saya cakap, Puan tu boleh nak kongsi. So saya macam berasa hatilah. Saya ajar je. Kalau orang tu berjaya, saya rasa suka tau. Happy. Happy. Kita pun doakan. Kita pun sentiasa doakan orang tanpa dia tahu. Itu lebih baik sebenarnya. Okay, baik. Tadi dah dari segi pengalaman, dari segi produk dengan kepakaran. Kalau dari segi pengurusan pula, daripada kewangan, marketing, kalau sebelum adanya sosial media ni aktif, macam mana Tok Puan marketingkan dulu? Okay, dulu saya sebenarnya saya buat ni 2010. 10, betul? Tapi saya tak pernah masukkan dalam social media. Oh, faham. Sehinggalah tahun 2021 pertama kali saya masuk 22. Pertama kali saya masukkan dalam social media apabila saya pergi hantar diamond kepada seorang customer di Kelantan. Okey. Masa tu saya hantar pada dia, lepas dalam perjalanan balik, saya terupload lah gambar diamond yang saya jual. Saya ucapkan terima kasih lah kepada customer saya di Kelantan yang telah membeli wang set ni. Alhamdulillah, semoga rezeki dia bertambah dan rezeki saya bertambah. Tetapi bila saya post tu, saya menerima mesej bertalu-talu. Kata, betul kau jual diamond ke? Saya jual diamond. Kalau ada ke diamond? Ada. Boleh tak nak datang rumah? Saya kata boleh, esok kau boleh datang. Rupa-rupanya esok
Rumah saya jadi macam rumah jamuan. Orang jamu, penuh kereta datang, Berpusu-pusu. berpusu-pusu datang. Sehingga kan koleksi saya pun dijual. Simpanan untuk sendiri. Simpanan untuk saya pakai pun terpaksa saya jualkan sebab dia nak. Rupanya saya terkedu sebab saya tak sangka betapa ramainya yang minat pakai diamond. Pakai diamond, faham? Macam tadi Tok Puan cerita, pada awal tadi saya lupa nak bertanya. Awal tadi pada 2010, adakah modal diamond kan agak mahal kan? Agak harga dia pun agak boleh tahan lah. Macam mana modal untuk membeli sebiji diamond ke ataupun start macam mana? Masa tu ialah kita mula-mula berniaga kan. Saya tak ada modal. Tapi adalah kawan-kawan yang support saya. Okay. Dia bagi barang dulu, saya jual. Kira macam kita orang tengah. Supplier pun ada juga yang bagi saya. Tak perlu nak bayar dulu, saya jual. Lepas tu lepas jual saya bayar macam tu. Daripada situ saya kumpul duit sehinggalah saya boleh buka satu kedai. Okey, faham. Dari maksudnya daripada segi kewangan tu dari awalnya memang consignment dulu dari kawan-kawan yang nak tolak. Kita ambil dalam persen sikit, tambah persen sikit. Ya, betul. Dan kita kumpul persen tu dan kita kumpulkan sampai dapat. Nak berniaga ni jangan fikir tak ada modal. Kalau you nak berniaga, you kata alah tak ada modal. Benda tu dah menyekat tau. Dah jadi satu benteng tembok pada you untuk melangkah jauh. Faham? Buat dulu. Usaha dulu. Tak ada modal, usahakan cara lain. Ada cara. Kita boleh berfikir, kita boleh negotiate, kita boleh minta apa macam supaya orang trust, orang yakin. Kalau orang tak yakin, kita bagilah apa-apa barang kemas yang kita ada sebagai cagaran ke apa-apalah. InsyaAllah. Allah tunjukkan jalan lah pada kita. Dan saya ni semua sekarang tak ada modal. Ini apa yang ada. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Saya doakan supaya terus maju jaya. InsyaAllah. Nanti kita tak tahu apa yang Allah rencanakan untuk kita kan. Betul? Bagi Tok Puan lah kan, setiap orang ada level kejayaan masing-masing. Diorang rasa kalau diorang capai duit tahap ni, itu dah berjaya. Kalau diorang capai bahagia macam ni, dah bahagia, dah level berjaya. Definisi definisi berjaya bagi Tok Puan, apa yang boleh didefinisikan? Bagi saya lah, definisi berjaya tu, saya berjaya dalam hidup contohnya kan. Bukannya berjaya dalam hidup ni you orang banyak duit tak. Faham? Bukan you berjaya dalam hidup ni you dapat kereta besar, rumah besar, tak. Bagi saya lah, kejayaan sebenar adalah apabila kaki saya melangkah ke syurga. Itu adalah kejayaan yang sebenar dalam hidup seorang hamba. Faham? Kita hamba. Kita hamba. Apa yang ada ni adalah pinjaman. Kita tak tahu bila Allah nak ambil pada kita. Betul? Allah boleh ambil dengan pelbagai cara. Jadi satu benda lah yang saya rasa sangat malu. Saya malu juga untuk nak tunjuk kononnya akulah yang berjaya. Kita rasa kita berjaya, ramai lagi orang lebih berjaya. Tapi tak tunjuk pun. Faham? Okey. Kita rasa kita lah hebat. Ramai lagi orang hebat dalam dunia ni. Tapi dia humble je. Kita rasa kat mana value kita sebenarnya? Kat mana value kita sebenarnya? Betul. Dan satu benda lah, berjaya seorang hamba Allah itu, seorang Muslim itu, apabila dia berjaya masuk ke syurga lah. Itu sebenarnya. Ramai orang kurang faham yang tu. Betul, saya Dunia setuju. ni sekejap je. Betul. Tak ada apa pun. You mati, you tak ada apa-apa. Kalau satu benda lah, ingat matilah. Sebab orang sekarang ramai kat social media mengeluh, aku pernah buat ni, buat tu tak jadi. Gini. Satu benda you kena yakin tau. Apa yang kita dapat ni Allah yang bagi. Betul. Apa yang kita buat ni kita usaha. Tapi yang memberinya adalah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kamu kepadaku. Nescaya aku akan tambahkan nikmatmu daripada mana-mana sumber yang kamu tidak sangka-sangka. Kan? Jarang orang percaya benda tu. Dia percaya ada tapi kurang yakin.
Kena yakinlah. Orang kebanyakannya Kena yakinlah. Itu janji Allah. betul. Yang tulis dalam Quran. Itu janji Allah. Buat sepenuh hati. Dan satu benda lah. Allah itu maha kaya lah. Betul. Allah itu maha kaya. Tak ada apa yang mustahil bagi dia. Betul. Mintalah pada dia. InsyaAllah dia akan bagi. Yang penting, jaga hubungan dengan Allah. Itu je. Satu benda. Jaga hubungan dengan Allah. Al-Quran jangan tinggal. Selawat. Istighfar. Mudah-mudahan Allah redha lah apa yang kita buat. InsyaAllah. Itu adalah nasihat yang kita kena sentiasa pegang lah. Tak kisah sama ada kita muda ke tua ke, setiap orang rasa kena pegang benda ni, nasihat ni. Kita berniaga ni, bukan kita tahu hari ni kita akan dapat berapa sale, tak? Betul? Kita tak tahu kan? Betul. Allah nak hantar, dia hantar je. Kalau dia tak nak hantar, dia tak hantar pun. Betul tak? Faham. Apa kuasa kita? Kita tak ada kuasa pun. Kita hanya usaha betul. Bukan kuasa kita pun. Satu benda yang kita ingat. Bukan kuasa kita pun. Kita buat macam-macam, kadang kita rasa kita usaha Kita lupa kuasa yang memberi. betul. Kita lupa pada yang memberi. Kita rasa itu usaha kita, hebat kita. Kita berjaya, hebat kita. Tak. Mungkin doa ibu bapa you. Betul. You berjaya, mungkin doa ibu bapa. Mungkin doa saudara mara. Mungkin doa orang yang you tolong. Mungkin doa orang-orang miskin yang you bagi makan. Dan kita tak tahu dia orang berdoa untuk kita. Itulah, dalam hadis pun ada cerita kan, yang even seorang yang lapar, makanan dalam dekat mulut pun boleh dimuntahkan. Ini kan pula dalam hadis tu bagi tahu ceritanya macam seorang tu lapar tapi dia tak nak makan. Dia nak tengok Allah tu bagi dia makan tak. Dia tak nak ambil. Tapi dengan kuasa Allah, ada orang ambil, suapkan mulut dia. Itulah kuasa Allah, macam Allah beri kita makan. Baru dia yakin bahawa yang Allah memberi rezeki dia. Bukannya Allah beri itu turun daripada langit. Betul. Tapi sekurang-kurangnya kita kena usaha lah. Betul. Janganlah kita ingat mentang-mentang Allah dengan kadarnya, tak boleh lah. Usaha tu tetap usaha. Betul. Tapi janji Allah itu benar. Siapa yang berusaha, insyaAllah dia akan dapat. InsyaAllah akan dapat. Dan usaha itu tidak mengkhianati hasil. Itu. Jadi banyak perkongsian hari ini. Banyak soalan yang saya nak tanya tadi. Dan soalan lebih kepada nasihat pun banyak saya terima. Saya pun banyak kurang. Dan saya rasa banyak dah. Saya tak tahu nak tanya apa lagi dah. Okey, kata-kata terakhir daripada Tok Puan Aida. Okey, kata-kata terakhir saya, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang benar, dan jadilah orang yang amanah. Kerana apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, kita tak akan lepas untuk dihisap di akhirat nanti, walaupun sebesar zarah. Dan takutlah pada Allah, buatlah benda yang baik, dan sebarkan kasih sayang, cakap yang baik-baik, cakap yang elok-elok, fikir yang baik-baik. InsyaAllah akan datang benda yang baik-baik. Dan bersangka baiklah kepada Allah. InsyaAllah Allah akan bukakan jalan yang seluasnya kepada kita, insyaAllah. Betul. Bersangka baiklah kepada Allah. Kita sekarang ni zaman teknologi ni, banyak sentimen-sentimen buruk masuk dalam melalui media sosial. So kita kena bersangka baik dengan Allah. Kita kena bersangka baik dengan diri sendiri. Kita kena sentiasa berfikiran positif lah. Itu nasihat daripada Tok Puan. Terima kasih Tok Puan Aida daripada Aida Diamond. Dan saya rasa session ni agak menarik sebab dia memberi peringatan daripada sudut spiritual. Sebab kita selalu kerjakan bisnes ini adalah usaha kita, titik peluh kita, kita punya struggle, tapi kita lupa Allah yang maha memberi segalanya. Kita lupa yang Allah ni dah susun jalan kita, macam mana kita berjaya, macam mana kita berjaya kat dunia, macam mana kita berjaya kat akhirat. So Allah dah susun semua benda tu. Jadi insyaAllah semoga
Slipper kayu Business Talk ni akan memberi manfaat kepada orang lain dari segi pelbagai sudut. Jadi saya rasa terima kasih Cik Tok Puan. Tok Puan. Astagfirullahalazim. Ataupun panggil Kak Da je. Oh, Kak Da. Okay. Kak Da. Lebih selesa dipanggil Kak Da. Lebih selesa dipanggil Kak Da. Terima kasih untuk perkongsian. Saya terharu sangat. Terima kasih kerana beri sokongan juga kat saya. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi apa yang kita boleh bagi manfaat pada orang lain. Yalah. Terima kasih. InsyaAllah. Sama-sama. Untuk siapa yang menonton, jangan lupa like, follow, komen dan share. Subscribe Slipper Kayu Channel. Nantikan episod seterusnya Slipper Kayu Business Talk. Assalamualaikum.